percaya pada hikmah. Setiap satu benda yang kita buat, contoh kita kerja tapi tak naik pangkat, sabar, tentu ada hikmah. Kita buat kerja, asyik dia je kena puji, kita tak kena puji, tak apa, sebab kita bukan nak kerja pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi ada hikmah. Bak kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang. Rupa-rupanya Tuhan bagi rezeki yang lain. Ada orang tanya saya masa PKP itu, soalan, Ustaz nak tanya sikit, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Saya kata tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu, saya kata. Pesan pula dia, jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Kadang-kadang kita nak naik pangkat tak dapat, jangan kecewa, mana bukan rezeki kita, tapi ada rezeki lain. 10 perkara kita nak, Tuhan bagi 7, 3 yang tak dapat tu kita bising. Malam tadi, berapa ramai yang tertidur tanpa sempat minta panjang umur. Tengok Netflix, terlelap. Tengok handphone, telaga, terlelap. Tiba-tiba pagi tadi tak minta panjang umur, malam tadi, pagi tadi hidup lagi. Nampak tak? Rezeki. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, kenapalah hidup lagi ni, tak ada. Kan? Itu antaranya lah. Kena rezeki dapat suami yang penyayang, hikmah dia. Kita dapat naik pangkat tapi dapat suami penyayang, tak terbayar dengan RM1,000 tu. Ubah tak? Suami balik, sayang abang mana ni? Sayang abang, abang dekat dapur lah, mengada lah. Apa pula mengadanya? Abang rindu sangat ni. Main kat depan temankan abang. Abang kejap, saya kerja sikit ni, kita tak apa abang ke dapur. Bahagia tak? Bahagia tak? Kau orang masalah kau bila suami kau jadi macam tu, ni nak mati dah ni, nak mati ni. Tapi bila suami tu karang kau marah, abang cubalah ada perasaan sikit. Saya ni bukan tunggul batu tau. Walaupun saya ni penolong pegawai, penolong pengarah di JKR, saya pun ada perasaan tau. Yang abang heboh kan, itulah longkang V-shape, U-shape dengan side table, tak apa-apa dah. Isteri yang tak faham tu, dia nakkan belayan kasih sayang. So hikmah dia apa? Hikmah dia keluarga bahagia. Balik rumah anak tanya, Mama okey ke? Mama macam tak sihat je. Tak adalah, Mama penat sikit. Allah, baiknya anak, kan? Tengah lipat kain, aduh, banyaknya kain nak lipat, berbakul-bakul, aduh, sambil lipat tengok bakul, macam tak luak kain. Sudahnya dah lipat tu, masuk dia nak bakul, aduh. Tiba-tiba datang suami duduk di belakang isteri, dia picit belakang. Sia bang, bau petai. Ya Allah. Kan bahagia tak? Bahagia. Abang pun penat kan? Kenapa tak boleh ke macam tu? Ada set sound, abang jangan sentuh saya. Lah, salah ke abang nak picit belakang isteri abang? Saya bukan tak kenal abang. Picit 5 minit, lepas tu niat berubah. Jangan. Saya banyak lagi tak settle kain ni. Pada yang confused, tanya yang faham. Penatlah nak explain semua.